Kita semua kan selalu dengar cerita-cerita tentang ketabahan, tapi pernah tak kita terfikir dari mana datangnya inspirasi tu? Hari ni kita nak selami satu konsep yang sangat mendalam yang diilhamkan daripada sebuah buku kanak-kanak dari Malaysia. Ia berkisar tentang para rasul yang digelar Ulul Azmi, mereka yang punya keazaman yang memang luar biasa. Cuba tanya diri kita sendiri, apakah sebenarnya ujian ketabahan yang paling agung? Soalan inilah yang akan jadi teras perbincangan kita yang akan membawa kita menyelami kisah-kisah yang penuh inspirasi. Okey, jadi apa itu Ulul Azmi? Ia sebenarnya gelaran istimewa untuk para rasul yang tahap kesabaran dan ketabahan mereka ni memang lain macam. Mereka hadap cabaran yang kita mungkin tak boleh bayangkan, tapi iman mereka tak pernah goyah sikit pun. Dalam sejarah Islam, ada 5 orang rasul yang diberikan gelaran Ulul Azmi ni. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Selawat dan salam ke atas mereka semua. Untuk perkongsian kali ini, kita akan fokus pada kisah 4 daripada mereka. Setiap seorang ada cerita ujian dan keteguhan yang sangat-sangat unik. Baiklah, kita mulakan dengan yang pertama. Jom kita selami kisah kesabaran Nabi Nuh yang seolah-olah tiada batasnya. Cabaran Nabi Nuh ni ampun, memang besar. Bayangkan, baginda berdepan dengan satu masyarakat yang dah terlalu sebati dengan penyembahan berhala macam Wad, Suwa dan Nasr. Tugasnya satu, nak bawa mereka kembali ke jalan yang benar. Tapi, tentangan yang diterima tu memang bukan biasa-biasa. Dan inilah dia, 950 tahun. Cuba kita hadam sekejap nombor ni. Bukan setahun, bukan 10 tahun, tapi hampir 1000 tahun baginda berdakwah tanpa putus asa kepada kaum yang sama. Ini adalah contoh kesabaran dan ketabahan yang paling epik. Satu tempoh masa yang akal kita pun susah nak faham. Walaupun hari-hari dicemuh, diejek dan ditolak, ketaatan Nabi Nuh tak pernah terjejas. Baginda tetap teguh ikut perintah Tuhan untuk bina sebuah bahtera gergasi. Satu tugas yang pada masa tu di mata kaumnya nampak macam kerja gila. Langsung tak masuk akal. Seterusnya, kita beralih pula kepada Nabi Ibrahim, seorang rasul yang seluruh hidupnya dipenuhi dengan ujian-ujian iman yang sangat dahsyat. Nabi Ibrahim pula, dia bukan setakat berdebat dengan kata-kata. Tindakannya jauh lebih berani dan radikal. Dia pergi dan hancurkan sendiri berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Satu tindakan penentangan secara terang-terangan terhadap syirik dan pemerintah yang zalim. Dan disebabkan keberaniannya itu, balasannya sangat berat. Pemerintah zalim pada masa itu terus jatuhkan hukuman, campak dia ke dalam api yang marak menyala. Dan ayat ini, ia seolah-olah merumuskan segalanya tentang Nabi Ibrahim. Ia tunjukkan teras keimanan baginda. Bila diuji dengan perintah yang paling berat sekalipun, jawapannya tetap satu. Penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Inilah sumber kekuatan sebenar baginda. Sekarang kita lihat pula misi Nabi Musa. Kali ini fokusnya lebih kepada peranan sebagai seorang pembebas dan pemimpin yang hebat. Kisah Nabi Musa ni memang satu epik tentang keberanian melawan penindasan. Baginda diutuskan untuk berdepan secara langsung dengan pemerintah paling zalim dan berkuasa pada zaman tu, iaitu Fir'aun. Dengan satu misi, bebaskan kaumnya dari cengkaman perhambaan. Dan untuk membuktikan kenabiannya, Nabi Musa dikurniakan mukjizat yang sangat hebat. 2 yang paling terkenal, tentulah tongkatnya yang boleh bertukar menjadi seekor ular gergasi dan tangannya yang boleh mengeluarkan cahaya putih yang sangat terang. Tapi kemuncak misinya adalah satu peristiwa yang kita semua tahu, mukjizat terbelahnya Laut Merah. Dengan izin Tuhan, laut terbelah 2, membolehkan baginda dan pengikutnya lari ke tempat selamat, sekaligus membebaskan mereka daripada Fir'aun dan tenteranya dalam satu babak yang sangat dramatik. Jom kita teruskan perjalanan kita dengan kisah Nabi Isa, seorang rasul yang sangat dikenali dengan mukjizat-mukjizatnya yang luar biasa dan mesej rohaninya yang sangat mendalam. Mukjizat pertama Nabi Isa ni berlaku masa baginda masih bayi lagi. Bayangkan, baru je lahir, dari dalam buaian dah boleh bercakap dengan fasih. Bukan setakat untuk pertahankan maruah ibunya, Maryam, tapi juga untuk isytiharkan misinya di dunia, seperti yang disebut dalam ayat ni. Dan mukjizatnya tak terhenti di situ je. Dengan izin Allah, baginda boleh sembuhkan orang sakit dan yang lagi hebat, hidupkan semula orang yang dah mati. Baginda juga boleh tiupkan nyawa ke dalam burung yang dibuat dari tanah liat. Semua ini adalah tanda-tanda yang jelas tentang kekuasaan Tuhan.
Jadi, selepas kita dengar semua kisah yang menakjubkan ni, apa agaknya legasi ketabahan yang mereka tinggalkan untuk kita? Jom kita cuba simpulkan. Walaupun sumber kita hari ini cuma sebuah buku kanak-kanak, pengajaran di sebaliknya tu sangat mendalam dan universal. Ia tentang betapa kuatnya sebuah keyakinan dan pentingnya ada keazaman untuk pertahankan apa yang kita percaya. Jadual ni bagi kita satu rumusan yang sangat jelas. Setiap Rasul hadap cabaran yang berbeza dan dari situ terpancar nilai teras yang berlainan. Nabi Nuh dengan kesabarannya melawan sikap tak peduli. Nabi Ibrahim dengan kekuatan imannya melawan kezaliman. Nabi Musa dengan kepimpinannya menentang penindasan. Dan Nabi Isa yang memperjuangkan kebenaran rohani dalam masyarakat yang rosak. Mereka semua ulul azmi, tapi ketabahan mereka ditunjukkan dalam bentuk yang berbeza-beza sesuai dengan ujian yang mereka hadapi. Dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir. Setelah kita renungkan semua kisah ni, macam mana agaknya kisah ketabahan dari zaman dahulu kala ni boleh jadi inspirasi untuk kita bertindak dalam menghadapi cabaran-cabaran dalam hidup kita sendiri hari ini? Sesuatu untuk kita fikirkan bersama.